Ramai orang simpan emas tapi bila nak jual baru keliru. Soalan paling kerap yang saya terima tuan-puan, jual emas dekat mana lebih untung? Tak kira pun jual di mana pun, pasti akan ada spread. Spread ini ialah beza antara harga beli dan harga jual. Dan spread inilah yang menentukan berapa cepat dan besar keuntungan kita beli emas ni tuan-puan. Kalau tuan-puan simpan emas melalui akaun emas GAP, pilihan pertama ialah jual terus melalui app Public Gold ataupun tanpa perlu fizikal emas. Untuk cara ini, spread hanya dikenakan sekitar 9%. Pilihan kedua, tuan-puan fizikalkan emas dan jual semula di cawangan Public Gold seluruh Malaysia. Sekarang ni Public Gold ada 18 cawangan seluruh Malaysia tuan-puan. Spread dia lebih kurang rendah bergantung pada saiz emas. Bawah 10 gram adalah 9%, 20 gram 8%, 50 gram emas 7.5%, 100 gram macam ini tuan-puan hanyalah 7%, dan 1 kilo yang macam saya pegang ni adalah serendah 6% saja tuan-puan. Lagi besar saiz emas, lagi rendah spread dan lagi cepat kita untung tuan-puan. Kalau tuan-puan jual emas Public Gold di kedai emas lain, harga belian semulanya biasanya lebih rendah. Malah ada kedai yang tak mahu beli. Jadi kesimpulan mudah, beli emas dengan syarikat yang jamin beli balik tanpa syarat. Nak untung dari emas, ataupun saya nak ajar tuan-puan macam mana kita nak jual emas di Public Gold yang berdekatan dengan tempat tinggal tuan-puan.